Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera semua. Okey, boleh dengar suara cikgu? Waalaikumsalam, boleh cikgu. Okey, alhamdulillah. Okey, terima kasih semua pelajar hadir kelas hari ini. Hari ini 3 Julai 2026 adalah minggu pertama untuk bulan Julai. Cikgu harapkan pelajar-pelajar telah jelaskan yuran untuk bulan Julai. Bukannya jelaskan yuran untuk bulan Jun. Bulan Jun patut dah lepas. Jadi pelajar bayar dulu baru tuition. Bukan tuition dulu baru bayar. Macam mula-mula daftar tuition dulu. Daftar baru boleh join tuition. Dia macam tu lah. Okey, cikgu harap nanti cikgu akan, minggu ni cikgu akan keluarkan status yuran. Okey, jadi pelajar-pelajar tolong sebenarnya cikgu tak berapa suka nak keluarkan nama ni. Patut pelajar-pelajar semua dah maklum lah. Bagusnya pelajar-pelajar kalau dah buat bayaran, isi form. Jangan lupa isi form. Form tu kena sebarkan kepada ibu bapa masing-masing. Ramai parent dia tak ada dalam grup, lepas tu dia tanya saya lagi. Cikgu, link mana? Link mana? Itu je dah ulang-ulang. Pelajar-pelajar tolong hantar link Google Form tu kepada parent masing-masing. Kalau setelah buat bayaran untuk bayaran yuran bulanan, yuran bulanan. Pelajar-pelajar yang baru berdaftar pada bulan Jun, pada bulan Julai tak payah bayar, nanti bulan Ogos baru isi borang ni. Borang apa ni? Borang untuk yuran bulanan. Saya tengok ada lagi 2-3 orang lah. Saya tengok tak berapa packer lah. Dia dah masuk tuition dah lama dah. Tapi setiap kali isi borang, diisi borang pendaftaran. Borang pendaftaran hanya untuk pelajar baru saja. Untuk pelajar baru. Itu untuk makluman lah. Okey. Alright, jadi cikgu nak teruskan hari ni. Hari ni kita nak belajar kelab. Kalau boleh kita nak settlekan kelab, habiskan. Kita buat soalan kebat. Lepas tu pelajar kita buat PKK. Step yang last. Lepas tu kita terus buat soalan-soalan yang ada kebat. Kita tengok. Lepas tu minggu depan kita terus habiskan 2 topik. Sebab ujung saya jangkakan ujung bulan ni kita nak habiskan semua topik. Lepas tu cikgu akan bagi modul baru. Ada 2 modul. Pecutan tingkatan 4, pecutan tingkatan 5. A to Z. Kita akan ulang kaji A to Z. Okay, alright. Okay, dah ready semua ni? Dah ready? Dah. Okay, dah ready. Cikgu akan share screen. Kat sini ada lagi tak yang tak dapat modul lagi? Ada lagi tak yang tak dapat modul? Ada tak? Pasti modul dah lama dah cikgu bagi dah ni. Untuk pelajar-pelajar baru je lah. Pelajar-pelajar baru yang tak ada modul lah. Pelajar baru saya tengok dalam tracking baru diedarkan tadi. Okay, cikgu share screen, dah share screen. Okay, tengok kelab. Okay, nampak? Kelab? Nampak? Screen cikgu? Nampak. Okay, alright. Nampak, ibu nampak. Alright, terima kasih. Okay, cikgu teruskan 5 minit. Ulang kaji sekali lalu. Apa tu kelab? Kelab ni adalah sebuah pertubuhan, bukan perniagaan. Tujuan dia bukan mendapatkan keuntungan, tujuan dia adalah menjaga kepentingan dan kebajikan ahli. Tu pelajar-pelajar kena jelas, tu kena clear. Okey, lepas tu pelajar perbezaan istilah. Ada berapa istilah pelajar baca lah. Kita dah minggu ketiga ni kita belajar. Minggu ketiga. Dah recording pun siap semua, complete cikgu bagi. Tinggal nak belajar tak nak belajar je. Okey, pertama, yuran. Soalan suruh buat yuran ke, akaun yuran suruh buat ke, tak suruh buat ke, mesti kena buat, wajib buat. Nak dapatkan apa? Pendapatan dan perbelanjaan. Pelajar, pendapatan dan perbelanjaan ni yang dalam akaun yuran membawa maksud apa? Membawa maksud apa ni yang cikgu highlightkan biru ni? Pendapatan dan perbelanjaan dalam akaun yuran. Membawa, kalau dapat nilai contoh 500. Apa maksud 500 tu? Tolong respon. Kalau dapat kat sini, nampak tak kesel cikgu ni? Kalau dia letak 500, apa maksud 500 kat sini? Tolong respon. Yuran sebenar. Betul. Yuran yang sebenar. Yuran sepatutnya. Bagus. Bila dah dapat, yuran ni dah dapat, terus masuk step number 4, kita akan tulis apa? Yuran ahli. Okay, alright. Settle. Okay, for step yang kedua. Step yang kedua sebenarnya kena tengok, bukan tengok akaun kawalan dulu. Step kedua adalah tengok perdagangan. Dia suruh buat ke tak suruh buat? Kalau suruh buat, maksudnya kelab ni berniaga. Kalau kelab berniaga, ada belian dan jualan. Jadi kalau nak cari jualan tunai tambah jualan kredit. Jualan kredit ni, tak ada cara lain nak dapatkan jualan kredit melalui apa? Kena dapat akaun kawalan. Kawalan belum terima. Bagus, akaun kawalan belum terima. Mesti kena buat. Ada ABT, mesti buat kawalan belum terima. Macam yang ni. Okay?
Ini cikgu ringkas detail dia ada yang video sebelum ni. Okey, manakala belajar dalam akaun, dalam belian, dalam perdagangan ada belian. Apa formula belian? Macam mana nak dapatkan belian kredit? Kena buat akaun kawalan belum bayar. Tak ada cara lain. Betul, tak ada cara lain nak dapatkan belian kredit melalui akaun kawalan belum bayar. Okey, kalau belajar macam inilah cara dia. Okey, dapatkan belian kredit. Okey, lepas tu belajar jualan tunai, belian tunai pelajar boleh ambil dekat buku tunai ataupun penerimaan dan pembayaran. Okey, ini dalam akaun perdagangan ni dia lain sikit dia ada subjektif dia. Apa akaun yang diniagakan. Jangan lupa. Lepas tu belajar lain sikit upah atau belanja minuman. Ini pun subjektif. Kita tengok betul-betul. Okey, berikutnya step yang ketiga. Step yang ketiga kita hanya conteng soalan pelarasan belanja dan hasil terlebih terkurang. Okey, kita guna konsep yang dulu kita belajar sama je, berkesinambungan. Kalau terkurang konsep dia tambah. Kalau terlebih guna konsep akhir. Kalau terlebih konsep dia tolak untuk akhir. Jadi kalau akhir maksudnya apa? 30 atau 31 hari bulan atau maklumat teman. Itu kena jelas. Okey, ada juga maklumat yang terlebih belanja dan terlebih belanja, terlebih belanja terkurang, hasil terlebih hasil terkurang pada 1 hari bulan. Kalau 1 hari bulan gunakan konsep terbalik. Okey. Pun sama. Dah buat. Ini sekarang ni nak tolong diri sendiri je yang bertolong ni. Saya dah tolong awak dengan mengajar, buat kelas, buat recording, semua dah ada. Apa pun dah ada depan mata, kalau tak nak belajar, tak naklah dia. Semua diri sendiri. Kena cuba. Saya kalau depan awak, depan mata saya, senang je ni. Okay, alright. Okay, lepas tu belajar pendapatan hasil ni, belajar pendapatan modal, belajar banyak-banyak. Benda ni, ini dia punya key dia punya master dia punya induk dia. Yang kita buat step 1, step 2, step 3, semua nak masuk pendapatan dan hasil. Pendapatan dan perbelanjaan. Okey, dekat pendapatan ni ada apa? Pertama, hasil. Hasil yang ada pelarasan, ada hasil yang tak ada pelarasan. Kena hati-hati. Lepas tu, yuran ahli, step number 1. Lepas tu, untung minuman kalau dapat pada akaun perdagangan. Kalau lepas tu ada unsur-unsur pertandingan, kena kira untung pertandingan, rugi pertandingan. Okey, lepas tu perbelanjaan ada apa? Jadi kalau hasil, ini belanja. Belanja yang ada pelarasan, belanja tak ada pelarasan. Lepas tu, akaun perdagangan, kalau rugi masuk sini. Kalau kira pertandingan-pertandingan, kalau ada untung atau rugi pertandingan masuk belanja. Susun nilai ada 2. Satu yang tak ada peratus, satu ada peratus. Ada peratus, garis lurus atau baki kurangan. Okey, dan juga kaedah untuk alat tulis, awal tambah beli tolak akhir. Belajar, jangan tulis susun nilai, tulis alat tulis je. Dan yuran lapuk, hari ni kita akan jumpa yuran lapuk. Dan dapatkan apa? Lebihan atau kurangan. Okey, jangan lupa yang cikgu tentang info tambahan. Kalaulah dia kata pendapatan modal, akan masuk PKK. Kalau dia kata item penerimaan itu adalah pendapatan hasil, masuk dalam pendapatan dan perbelanjaan. Kalau saya cerita, kalau pendapatan modal saja, modal maksudnya apa? Duit yang kita dapat untuk dijadikan aset. Derma yang kita peroleh untuk bina gelanggang, itu adalah pendapatan modal. Akan masuk mana? PKK. Pendapatan modal mesti masuk PKK. Okey? Habis. Okey, dan hari ni, tambahan. Hari ni nak buat apa? Last kali ialah nak buat PKK. Penyata kedudukan kewangan. Untuk soalan yang suruh buat. Soalan suruh buat, kita buat. Okey. Konsep dia sama macam rekod tak lengkap analisis. Asas dia apa? Semua PKK mesti maklumat akhir. Okey, kalau sebut akhir berapa bulan belajar? Akhir berapa bulan? 31. 30 atau 31 hari bulan. Dan satu lagi ialah apa? Maklumat Tambahan. Maklumat tambahan. Semua akan masuk dalam PKK. Jangan tertinggal pun. Semua maklumat akhir dan juga maklumat tambahan, aset, liability dengan equity mesti akan masuk dalam PKK. Jadi senang. Kelompok tu senang nak cari. Okey, jadi pelajar masukkan dah. Aset. Kat aset ni macam biasalah. Ada apa kat aset kat sini? Ini ringkas je ni. Ada cost. Dia apa? Susun nilai. Terkumpul dengan apa? Nilai buku. Sama-sama. Okey, lepas tu belajar aset semasa sama, cuma bank saja. Bank kena hati-hati. Macam mana nak kira bank? Secara asasnya adalah baki awal tambah wang masuk tolak wang keluar. Okey, ini ada ambil yang asal. Dalam soalan asal, dekat penerimaan dan pembayaran, dekat wang masuk wang keluar ada kita dah conteng plus, ada conteng minus. Belajar tak payah. Kita ambil nombor yang asal. Maksudnya yang ini tanpa pelarasan. Yang kita dah selaraskan tu, jangan ambil. Yang dah tambah, ambil nombor yang asal. Nombor bertype dalam soalan. Okey. Awal tambah wang masuk, tolak wang keluar. Dapatlah bank. Kalau dapat negatif, dia akan jadi bank overdraft.
Yang lain semua sama, ambil maklumat akhir. ABT akhir, belanja prabayar, hasil belum terima, semua akhir. Sama juga dengan liability, yang lain semua ambil akhir. Jadi AS tolak LS kan dapat modal kerja dan imbangkan. Okey, dekat sini. Equity pemilik dia tak panggil equity milik. Dia panggil dana terkumpul. Macam mana nak kira dana terkumpul awal? Dana terkumpul awal adalah modal awal. Apa formula modal awal? Apa modal awal? Aset awal tolak liability awal. Betul, aset tolak liability awal. Aset awal tolak liability awal. Awal berapa bulan? 1 hari. 1 hari bulan. Dia sebut awal. Yang lain tak ada awal, jadi ambil akhir. Okey, tambah lebihan. Dekat mana dapat lebihan? Step number 4. Dapat pendapatan dan pembelian. Kalau dapat lebihan, tambah. Kalau dapat kurangan, tolak. Dia sama dengan untung bersih, tolak rugi bersih. Dapatkan jawapan dan jangan lupa, inilah benda baru. Kalau dalam topik penyata milikan tunggal ada ambilan, yang ni tak ada ambilan lah. Tak ada ambilan sebab kita tak berniaga, kita bukan perniagaan. Pendapatan modal. Okey, dan last kali apa? Jangan lupa ini word mesti tulis. Dana terkumpul akhir. Okey, kalau ada liability bekas masa pinjaman ada, masukkan. Tapi jarang ada pinjaman. Okey, boleh tak cikgu teruskan? Boleh? Boleh. Okey, kalau dah boleh pelajaran kita dah lengkap Kita dah lengkap buat soalan banyak dah ni. Dah habis banyak dah. Dan rakan-rakan pelajar pun dah buat. Okey, cuba tengok soalan yang mana suruh sediakan PKK. Tengok dulu. Soalan nombor 1 ada tak PKK? Ada. Ada. Okey, ada. Sekejap cikgu akan buat split screen. Cikgu akan buat one by one. Cikgu harap jawapan semua dah ada Jawapan semua dah lengkap dah dalam cikgu bagi kat awak tu. Sekejap Mana jawapan awak ni? Kan dekat mana cikgu letak ni? Kejap. Mana pula saya letak ni? Kan. Okay, tak apalah cikgu print screen je. Sebelum cikgu print screen, cikgu nak padam ni dulu. Cikgu nak padam, cikgu nak terus fokus. Kita nak terus fokus. Okay, soalan 1 ada PKK. Sekejap cikgu masukkan sekejap, cikgu copying. Okay, cara ni sama macam rekod tak lengkap, sama. Cuma dia tak ada cuma istilah je berbeza istilah, yang lain semua sama. Mana cikgu nak besarkan ni? Okey, sekali lalu kalau cikgu besarkan ni. Pelajar. Okey, apa tadi PKK, apa maklumat apa yang kita nak ambil? Kat mana nak ambil? Mata nak tengok kat mana? Cepat sebut. Mata nak ambil kat mana? Maklumat taman. Maklumat taman dan juga apa? Maklumat apa? Akhir. Akhir. Maklumat akhir. Jadi akhir dah tahu dah. Berapa bulan akhir? 31. 31. Okey, sekali lalu. Okey, pelajar. Jadi yang akhir ni pelajar kena labelkan satu-satu. Okey, nak masuk mana? PKK jangan sebut PKK je. AS ke, ABS ke, LS ke, dana terkumpul awal, dana terkumpul ke, dana terkumpul EP lah tapi dah kita boleh tulis label EP, tapi dalam jawapan nanti jangan tulis EP. Tulis apa? Dana terkumpul. Okey, sekali lagi. Nampak tak cikgu besarkan sikit lah. Cikgu besarkan sikit lah yang ni. Nak besarkan sikit kasih awak nampak. Okay, jadi pelajar labelkan. Masuk. Direct. Okey, yang pertama. Boleh tak? Yuran ahli belum terima. Tak ada. Tak ada, tak payah. Okey, lagi. Apa lagi tu? Terus sebut. Yuran ahli belum terboleh. AS ke LS? Hasil belum terboleh. AS ke LS? Cepat. LS. LS. Tepat. LS. Betul. Perabot. ABS. Okey, perabot kalau ada peratus, dia ada susun nilai terkumpul. Kalau tak ada peratus, terus ambil 2770. Inventory alat tulis. Inventory maksud mana? AS. AS. Surat khabar belum bayar.
LS. LS. Bangunan LS. kelab. Bangunan kelab. ABS. ABS. Upah belum bayar. Upah belum bayar. LS. LS. Okey, faedah belum, bank belum terima. Hasil belum terima. AS. AS. Okey, pelajar. Dekat PKK pelajar, dekat PKK ada dua je pengiraan. Ada dua kira. Kena kira dua perkara. Okey, apa dia? Ingat tak tadi dua perkara apa dia kena kira? Yang pertama apa? Apa dia? Cuba tengok nota awak. Dana terkumpul. Bagus. Dana terkumpul awal. Apa formula dana terkumpul awal? Aset awal. Aset tolak Aset liability. awal, tolak liability awal. Bagus. Yang kedua, apa nak kira lagi? Yang kedua, ada satu lagi. Apa dia? Apa nak kira? Bank. Betul. Bank. Catat. Dua ni pengiraan. Yang lain tak payah. Yang lain semua ambil saja. Yang macam kita label. Okey, yang pertama, kira dana terkumpul awal. Dekat mana nak cari dana terkumpul awal? Apa formula dana terkumpul awal? Aset tolak liability. Awal berapa bulan awal? 1 hari Satu bulan. bulan. Okey, cikgu tanda kuning. Okey, ini dia. Okey, belajar. Okey, ini dia. Okey, boleh tak kita label terus? Okey, yuran ahli belum terima. Aset ke liability? Aset. Bagus. 2360 perabot. Aset, betul? Aset. Surat khabar Betul. belum bayar. 15. LS. Apa? Liabi? Liability. Okey, bangunan. Dia nak tahu aset ke liability je nak kira dana terkumpul awal. Bangunan. Aset. Okey, belajar. Bila buat benda ni, aset atau liability betul. Tapi buat note. Jangan lupa. Ramai akan terperangkap. Jangan lupa apa? Apa dia? Yang satu lagi, yang tak ada dalam ni. Mesti apa? Bank. Mesti ingat apa? Bank. Faham? Okey, mana ada perniagaan tak ada duit? Perniagaan mesti ada duit. Betul tak? Macam mana nak dapatkan bank awal? Bank awal adalah dalam akaun penerimaan dan pembayaran. Awal. Ada tak? Awal berapa bulan awal? 1 hari bulan. Ini betul. Betul tak? BB 1 hari bulan betul? Jadi 670 sebelah debit. Kalau sebelah debit, bank ke bank overdraft? Kalau sebelah debit. Bank. Jadi bank. Ini adalah aset. Faham belajar? Lengkap. Ada berapa butiran ni untuk dana terkumpul awal? Boleh kira tak? Aset 670, bank 40, lagi apa? 2360, 15,500, tolak 15. Satu je liability. Okey, tolong cikgu kira. Tekan calculator je manual. Berapa dapat dana terkumpul awal? Kat sini. Dana terkumpul awal. Tolong cikgu kira. Berapa dapat? 18,555. 18,555. Double confirm? Double confirm. Double confirm. Okey, Confirm. okey, bagus. Kedua, apa yang kita nak kira? Kita dah dapat dah. Dana terkumpul awal ialah 18,555. Okey, kedua, bank. Macam mana nak cari bank? Apa nak cara nak kira bank? Tadi dah belajar tadi apa yang nak kira bank? Tengok nota. Penat buat nota. Apa formula bank? Tambahkan semua. Siapa yang Baca formula. Penat cikgu buat formula. Bacalah formula tu. Apa dalam PKK. Cikgu dah buat nota tu. Apa formula bank? Apa dia formula bank? BB tambah Bagi wang BB. masuk tolak wang keluar. Bagus. Tambah wang masuk, tolak wang keluar. Cikgu kata apa? Ambil nombor mana? Mesti nombor A. Asal. Betul. Okey, ini BB. Ini BB. BB. Tambah dengan wang masuk. Mana wang masuk? Ini. Ini semua wang masuk. Faham tak belajar? Boleh? Tolak wang keluar. Mana wang keluar? Ini. Okey. Okey, itu cara asas. Itu paling asas. Tapi soalan dah bagi belum? Bagi akhir dah ada belum? Akhir ni berapa bulan biasa? Akhir berapa bulan? 30. 31 Disember. Sama. Jadi tak payah kira bank lagi. Ini adalah bank. Ini bank ke bank overdraft? Ni bank ke bank apa? Ini bank. Sebab apa? Duit masuk lebih banyak duit keluar. Duit masuk lebih banyak daripada duit keluar. Sebab tu pakai HB kat sini. Jadi kalau nak senang jangan keliru. Jangan baca HB. Baca HB dipindahkan jadi BB. Kalau HB, BB dekat kredit. BB kat mana? Debit. Kalau debit dia apa? Asset. Jadi berapa nilai dia? 1178. Habis. Okey, boleh buat? Boleh? Kita cuba masukkan? Pantas sikit. Boleh. Soalan satu senang. Okay, alright. Kalau soalan suruh buatlah. Ramai kadang soalan suruh buat sampai PKK. Susah nak jumpa pelajar buat PKK ni. Banyak akan tak buat. Okay, alright. Kita buatkan satu-satu. Okay, tadi kita dah kira dah. Dana untuk awal nanti awak buatlah. Asset tolak liability boleh? Saya letak jawapan je. Berapa nilai dia tadi? 18,555. Betul? Okay, alright. Kelab, siapa nama kelab dia ni? Kelab Kebajikan Desa Damai.
Okey, penyata kedudukan kewangan bila? 31 Disember 2024. 2024. Okey, apa dah ABS tadi? Mata tengok dekat warna hijau, warna hijau. Apa dia ABS? Sebut. Perabot. Bagus, perabot. Untuk soalan 1, cuba tengok dalam pendapatan dan belanjaan. Ada tak susut nilai? Ada tak susut nilai? Ada ke tak ada? Dalam perbelanjaan ada susut nilai tak? Susut nilai perabot, susut nilai bangunan ada tak? Tak ada. Tak ada. Sebab kita dah uji kaedah penilaian semula. Awal tambah beli tolak akhir. Jawapan dia kosong. Jadi tak ada. Kalau guna yang tak ada peratus, terus ambil nilai akhir saja. Okey, jadi berapa nilai akhir dia perabot? Ambil kat sini. Perabot berapa nilai dia? 2770. Jadi pelajar, kalau tak ada peratus, pelajar terus 2770. Kalau pelajar letak sini ujung terus pun betul. Pun betul. Kalau nak cantik lagi, soal ini yang sempurna, inilah sempurna. Susut nilai tak ada. Okey, habis perabot. Apa lagi ABS? Tolong cikgu cari apa lagi? Satu lagi. Bangunan kelab. Bagus, bangunan kelab. Bagus. Bangunan pun tadi ada tak dalam belanja? Susut nilai. Ada ke tak ada? Tak ada. Jadi tak ada. Jadi totalkan terus. Jadi berapa dapat nilai? Tolong cikgu. Berapa dapat nilai kedua-dua ni? Tolong cikgu. Satu 8270. Ya tak ngam lah. Satu lapan 270. 18270. Okey, alright. Okey, seterusnya. Apa lagi aset semasa? Aset semasa biasa butiran pertama dia apa? Biasa mesti ada. Apa butiran dia? Inventory akhir. Yes, betul. Mesti inventory. Tapi tak ada inventory akhir. Dipanggil inventory apa tu? Alat tulis. Okey, lepas tu yang lain ABT. Yang kedua butiran ABT. Tak ada, lepas tu baru recam. Okey, recam. Apa lagi yang ada kat sini? Apa lagi? AS, apa tu? Faedah bank belum terima. Betul. Faedah bank belum terima. Tulisan cikgu boleh nampak tak? Lawa. Oh, boleh nampak jelas okey lah. Faedah bank 84. Okey, alright. Satu lagi pelajar. Yang kita kira tadi. Apa yang kita kira tadi? Ingat tak tadi? Yang kita kira. Apa dia yang kita kira? Bank. Ya, bank. Tapi sebenarnya kita tak kira. Sebabnya dalam soalan dah ada. Betul tak pelajar? Kita terus ambil bahagian akhir. Berapa bahagian akhir dia? 1178. Habis. Okey, ada lagi tak? AS. Ada lagi tak? Tak ada Okey, tak ada. Kita bagus. Okey, cikgu dah garis kat bawah tu. Total kat bawah. Berapa dapat? Tambahkan semua. Berapa dapat? 1312. 1312. Dah apa confirm? Confirm. Confirm. Okey, alright. Okey, next. Liability semasa. Liability semasa bermula dengan apa tu? Tak tahu sekali apa tu? Yuran Belum terperoleh. Yuran ahli belum terperoleh. Okay, berapa nilai dia? 25. Okey, ada lagi? LS 32, apa tu? Surat khabar? Belum bayar. Berapa surat khabar belum bayar? 32. Okey, dan last sekali apa tu? Upah belum bayar. Berapa upah belum bayar? 80. 80. Okey, kena hati bank tak semestinya aset semasa. Kalau bank boleh kalau dia LS, jangan lupa letakkan bank overdraft. Okey, habis. Jumlahkan ketiga-tiga berapa dapat? Tak dapat, nanti kita kira balik kan. Kita tengok berapa dapat. Tolong cikgu. 39. Tak dengar berapa? 139. 139. Okey, tolakkan. AS tolak LS. Dapat berapa? Modal kerja. Cepat. Berapa? AS tolak LS. Cikgu 137. 137. Double confirm? Double Double confirm. Okey, alright. 137. Terima kasih. Kena respon macam tu lah. Okey, 1312 tolak 137. 1175. 1175. Double confirm?
Confirm. Confirm. Okey, alright. Tambahkan macam biasa. Tambah. Berapa dapat jawapan? Cepat. Berapa? 19445. 19445. Double confirm? Double confirm. Apa? Ini adalah imbangan. Okey, dana terkumpul. Equity pemilik. Dana terkumpul awal tadi kita dah kira. Berapa dana terkumpul awal kita? 18? 18555. Okey, 18555. Tambah lebihan. Okey, pelajar-pelajar yang baru masuk hari ni Pelajar ni kita dah belajar minggu yang ketiga ni. Topik yang sama. Jangan terkejut ni. Alih-alih kenapa cikgu ajar macam ni. Kenapa tak jam mula? Nanti tengok recording yang sebelum ni. Jadi dia memang macam ni. Ini topik ni panjang ni. Kalau tak saya cerita dah awal nanti tak habis ni. Tak habis. Okey, lebihan berapa dapat? Kita sudah dapat lebihan sebelum ni. Dah dekat step number 4. Pendapatan belanjaan. Berapa? Sebut. Berapa lebihan? 890. 890. Terus tambah 890. Okey, jumlahkan berapa dapat? 19445. 19445. Okey, soalan ni ada tak pendapatan modal dalam PKK? Ada tak pendapatan modal? Tak ada. Tak ada. Dekat situ adalah pendapatan hasil. Pendapatan modal tak ada. Kalau tak ada, terus dapat berapa jumlah dia dana terkumpul akhir? 19445. Imbang tak? Imbang. Imbang. Okey, faham? Faham boleh? Paling asas PKK mesti maklumat akhir. Akhir berapa bulan? Maklumat akhir berapa bulan? 31. 30 atau 31 hari bulan. Dan yang kedua, apa dia? Yang kedua, apa yang kena ingat lagi? Belajar itu mesti maklumat akhir. Okey, kedua pengiraan. Ada dua pengiraan. Apa pengiraan yang pertama? Dana terkumpul awal Dana terkumpul awal, bagus. Yang kedua? dengan mencari Dah. Itu je 3 perkara penting. Satu, nak ambil kat mana PKK. Kedua, dalam PKK ada tak pengiraan? Ada. Kalau ada, masukkan. Itu je. Okay, jelas ni? Boleh? 3 perkara Boleh. penting. Okey, cikgu ulang balik 3 perkara penting. Apa 3 perkara penting? Yang pertama ialah PKK nak cari kat mana? Adalah maklumat akhir. Maklumat akhir adalah 30 dan 31 hari bulan ataupun maklumat tambahan. Kedua, apa dia yang penting yang kedua adalah pelajar apa yang perlu dikira. Ada 2 perkara. Apa yang kira? Satu, bank. Satu lagi adalah dana terkumpul awal. Okey dah. Jelas? Ada 3 perkara. PKK, cara PKK, maklumat apa? Kedua, bank dan juga dana terkumpul awal. Dah cukup. Okey, boleh ni? Okey. Kalau okey boleh teruskan. Tarik lagi soalan. Soalan apa yang suruh buat PKK? Soalan nombor 2 dah complete. Nombor 2 dah complete. Kita dah habis. Nombor 2. Soalan nombor 3 tengok. Nombor 3. Nombor 3 ada. Okey, nombor 3 ada. Cikgu print screen jap nombor 3. Sekejap Cikgu print screen jap. Okey, cikgu terus buka PKK. PKK. Alright, PKK. Alright, ini PKK. Okey, sekali lalu nak ambil kat mana PKK? Maklumat apa? maklumat tambahan Maklumat tambahan ataupun akhir bulan. akhir. Ini akhir. Jadi akhir ni jangan termi satu pun. Semua kena label. Boleh tak kita labelkan? Cikgu buat basic lah. Dalam peksa nanti awak akan buat laju lah. Okey, boleh. Okey, 800,000. Apa tu? Bangunan. Nak masuk mana bangunan? ABS. ABS. Bagus. Perabot. ABS. Account belum bayar. AS. LS. Inventory minuman. Inventory. AS. Okey, yuran ahli belum terima. AS tepat. Hasil belum terima. Bagus. Yuran ahli belum terboleh. Hasil belum terboleh. LS tepat. Akhbar dan majalah belum bayar. Belanja belum bayar. LS Dan last sekali bank. Dia dah bagi. Bank dah bagi, nak kira lagi tak? tak perlu. Tak perlu. Okey, kalau ini macam mana nak tahu cikgu? AS ke LS? Kalau nombor dia positif, ialah AS. Kalau nombor dia negatif bracket, dia adalah LS. Okey, jelas?
Jelas. Okey, lepas tu dah habis. Okey, yang pertama maklumat mana nak ambil dah tahu. Okey, pelajar. Kedua, belum habis. Sebab apa? Soalan ni ada maklumat teman. Okey, baca maklumat teman. Ada tak berkaitan? Okey, yuran ahli hendaklah sebagai pendapatan hasil. Okey, pendapatan hasil nak masuk tak dalam PKK? Pendapatan hasil nak masuk dalam PKK tak? Tidak. Yang masuk PKK ialah apa? Pendapatan modal. Okey, bagus. Ini ni step number 4. Okey, sebanyak 12,000 daripada gaji dan bagi ini dah settle kan 2 kali, betul tak? Betul, dah settle, tak payah masuk dalam PKK, tak payah. Tak ada gaji terlebih ke gaji kurang, tak ada. Okey, perabot dan alatan sukan disusun nilai. Okey, ingat tak susun nilai sebelum ni? Berapa? Ada kira, susun nilai ada kira berapa susun nilai alatan sukan dan mesin? Berapa tu? Baca. 5,000? Berapa tu? 20%. Dah kira dah, tak kira lagi. Berapa dapat tu? 5,800. 5,800. Mesti rekod 2 kali. Semua maklumat teman rekod 2 kali. Jadi ini masuk belanja, dah masuk. Belanja dah masuk. Sekali lagi nak masuk mana? Aset bukan semasa. Boleh? Okey, alright. Lepas tu apa lagi kena kira? Satu lagi perkara yang kena kira apa dia? Apa dia? Dana terkumpul. Bagus, dana terkumpul awal. Apa formula dana terkumpul awal? Aset awal tolak liability. Betul, aset tolak liability. Okey, yang pertama ada 800,000. Mata tengok sini, mata tengok dekat sini. Awal. Okey, sekali lagu. Bangunan apa? Aset ke liability? A ke L tu je. Aset. Okey, 2920 ABB. Lambat. LS. Apa? Liability. Tak payah sebut AS, LS, tak payah. A dengan L je. Sebab aset tolak liability je jawapan dia. Okey, inventory. A. Okey, aset. Yuran ahli belum terima. Aset, bagus. Okey, akhbar dan majalah belum bayar. L. Okey, dan jangan lupa bila buat dana terkumpul awal jangan lupa apa? Bank. Kadang-kadang bank dia tak bagi. Kalau bank tak bagi, ambil akaun penerimaan dan pembayaran sebagai baki BB. Macam soalan 1. Ini dah ada, senang. Berapa dapat nilai? 25,730 adalah apa? Positif. Aset. Okey, boleh tak tolong cikgu kira aset tolak liability? Berapa dapat? Aset tolak liability. Berapa dapat? Cikgu nak jawapan je terus. Pastikan jangan lupa kalau bank tak ada, kena cari bank tu. Bank awal. Berapa dapat? Cepat. Lambatnya tekan. 8269 8269 70. double confirm. Betul? Betul. Okey, alright. Okey, kita lengkapkan. Soalan nombor 3, siapa nama kelab dia? Santubong. Betul? Berapa bulan? 31 Disember 2024. Okey, alright. Okey, tolong cikgu, apa dia ABS kat sini? ABS. Apa dia ABS? Kat situ sebut. bangunan. Okey, bangunan berapa ribu? 800,000. Okey, 800,000. Ada tak susun nilai bangunan sebelum ni? Ada tak? Tak ada. Susun nilai bangunan tak ada. Jadi tak ada susun nilai. Betul pelajar? Okey, jadi berapa nilai buku? 800,000. Kalau dia ada peratus, guna peratus. Tak ada peratus, kita gunakan baki awal tambah beli tambah baru tolak akhir. Okey, habis. Satu lagi apa ABS kat sini? Perabot dan alatan sukan. Betul. Okey, tulis penuh. Perabot dan alatan sukan. Berapa kos dia? 29,000. Okey, berapa susun nilai terkumpul yang sebelum ni? Tadi dah kira? 5,000? 5,800. Okey, ini adalah yang semasa. Yang tahun lepas je kita tak tahu. Dia tak beritahu, tak ada. Okey, tolakkan. 29,000 tolak 5,900. 5,800. Berapa dapat? 23,200. 23,200. Double confirm? Confirm. Okey, 823,200. Betul jumlah dia? Betul? Betul. Okey, alright. Okey, aset semasa. Aset semasa butiran pertama dia mesti apa? Inventory. Mesti inventory belajar. Cantiklah jawapan awak nanti. Inventory apa tu? Minuman. Okey, berapa inventory minuman?
1690 kotak nombor 2. Okey, lepas inventory mesti ada apa? ABT. ABT tak ada. Okey, ABT tak ada barulah yang lain. Apa dia? Nak letak apa? AS, apa yang AS? Kita ambil yang bawah. Yuran ahli belum terima. Okey, itu antaranya. Bagus letak bank dulu. Berapa nilai bank? Dah ada dah. Berapa nilai bank? 88 25. Lagi apa? Cikgu baca daripada bawah. Apa lagi itu? AS. AS adalah yuran ahli belum terima. Berapa nilai dia? Yuran ahli belum terima. 1920. Okey, ada lagi tak? Ada satu lagi. Ada satu lagi. Ada tak? Tak ada. Habis. Ada lagi? Tak ada. Okey, jumlahkan. Bawah berapa dapat? 12435. Berapa? 12435. 12435. Okey, alright. Okey, settle. Dah apa confirm? Confirm. Confirm. Yeah. Okey, liability semasa. Apa dia LS? Ada banyak LS. Yang pada apa tu? Yang pada atas dia apa tu? ABB. Minuman. Berapa nilai ABB minuman tu? 2770. Okey, lagi ada apa? LS. Yuran ahli. Belum terperoleh. Berapa yuran ahli belum terperoleh? 480. Okay, last kali apa tu? Akhbar dan majalah. Belum bayar. Betul bayar? 230. Okey, ada lagi tak LS? Habis. Betul? Habis. Okey, habis. Jumlahkan berapa dapat? 3480. 34. 80. 3480. Dapat confirm? Confirm. Confirm. Okey, tolakkan. AS tolak LS. Modal kerja berapa dapat? Cepat. AS tolak LS. 8955. 8955. Double confirm. 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 Okey, alright. Tambahkan berapa dapat? ABS tambah dengan modal kerja. Cepat. 832155. 83 2155. 2155. Double confirm. 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 Okey, alright. Sampai sini okey tak? Okay. Okey. Senang tak PKK ni? Senang. Senang je. Tapi kalau tak tahu cara, susah. Pening nak cari. Betul tak? Ini dah express dah ni. Dana terkumpul awal tadi dah kira 826970. 826 cikgu tak ingat. 826 970 betul. 92 ke 97? 970 betul. Okey, tambah lebihan. Berapa lebihan? Lebihan dekat step number 4 dah kira 5185 betul. 5185 lebihan. Okey, tambahkan berapa dapat? 832155. Oh, dapat Dapat imbang. 832155. Okey, pendapatan modal tak ada. Kat sini tak ada pendapatan modal, pendapatan hasil je. Jadi total kan dapat dana terkumpul akhir 832. Oh, 155. Ini kalau dapat Excel ni menjerit ni dapat ni. Nak susah nak belajar nak dapat account club ni imbang ni. Okey dah ni? Boleh ke? Boleh? Okey, kalau dah boleh kita tengok lagi soalan. Next. Soalan 4 ada PKK? Soalan 5 je tu. Okey, soalan 4 tak ada PKK tapi baca ayat dia. Dia nak apa tu? Penyata dana. Dana terkumpul awal. Dana terkumpul awal 1 Januari adalah dana terkumpul awal. Dana terkumpul awal apa formula dia? Aset tolak liability. Cikgu dah tekan dah. Belajar cikgu buat. Okey, boleh tak tengok soalan nombor 4? Mana soalan 4? Sekejap cikgu nak copy paste sekejap. Sekejap cikgu copy paste sekejap.
Kejap je buat ni. Yang ni. Bukan susah sangat pun. Okey, dana untuk kebal awal. Apa dia formula dia? Aset tolak liability. Jadi ambil ni terus lah. Berapa nilai bangunan? Bangunan berapa? Aset. Perabot. Perabot apa? Aset. Aset. Mesin rumput. Mesin rumput. Aset. Aset. Okey. Nak ambil mesin rumput 19,700 ke 15,760? 15. 15. 15. 15 betul ke 15? 19. Betul ke 19 ke 15? 19. Ambil yang ni aset. Itu nak kira susun nilai, ambil kos. Betul belum ya? Ambil kos. Betul. Itu aset dia. Okey, alright. Okey, jadi dah tolak susun nilai tahun lepas adalah 390, jadi nilai dia ialah 15760. Yuran ahli belum terperoleh. Aset. Aset betul ke? Liability. Hasil belum terperoleh, betul tak? Bank, aset, alat tulis. Alat tulis ni dia tak boleh tulis alat tulis tau. Dia kena panggil apa? Inventory alat tulis. Tu paling tepat. Baru dia boleh panggil aset. Alat tulis ialah belanja, tapi kalau inventory alat tulis, aset. Okey, boleh tak kirakan sekali lalu? Okey, cikgu masukkan jumlah, nanti awak tuliskan butiran, boleh tak? Boleh? Nanti butiran awak tulis apa butiran dia? Bangunan. Awak cikgu masukkan nombor je. 15960. Lagi apa tu? 15760. Okey, lagi 21743 dan 850. Okey, dah habis, siap jumlahkan liability. Berapa aset? Berapa dapat aset? Liability ada satu je, 300. Okey, berapa dapat? Tolong cikgu. Aset. 13431. 134 134 313. 313. Double confirm. Double confirm. 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 Jadi dana untuk kelompok awal adalah apa? 134. Berapa tu? 010. Betul? 103. 013. Okey dah, faham? Boleh? Faham. Okey dah, lengkapkan. Habis. Soalan nombor apa? Soalan nombor 4. Soalan kadang tak suruh buat PKK, tapi kadang-kadang buat dana untuk kelompok awal. Macam inilah jalan kerja dia. Butiran kena tulis. Butiran jangan lupa. Butiran jangan lupa. Okey, habis. Okey, setakat ni ada nak tanya? Tak ada. Faham? Konsep? Faham. Okey, alright. Bagus. Okey, boleh kita teruskan soalan apa? 5. Betul tak? 5 ada tak PKK? Ada. Okey, 5 ada. Boleh tak cuba buat? Cikgu bagi dulu masa awak buat, boleh tak? Tak dapat cikgu bantu. Cikgu dah buat 3 dah ni. Boleh cuba tak? Boleh cuba tak? Tak respon pun. Boleh cuba ke tak ni? Boleh. Cuba. Cikgu bagi masa 5 minit. 5 minit. Cuba buat dulu.
Tak dapat cikgu ni. Kalau dah dapat beritahu. Dapat, angkat tangan Kalau dah dapat, angkat tangan. Nanti tak dapat cikgu bantu. Okay, siap kita ambil air jap. Buat. Ada yang dapat, tolong angkat tangan. Sekarang ni kita kongsikan jawapan. Tengok cikgu mana lebih kurang cikgu akan bantu. Cikgu kena buat terus. Kalau tak boleh cikgu nak tunjukkan semua. Pelajar mesti kena cuba-cuba. Ni pun cikgu buat separuh je. Soalan nombor 5. Rakan awak dah buat dah. Nombor 5 tak ada jawapan ni. Nombor 5. Siapa buat nombor 5 Nombor 5. Sorry, suruh buat kan Tori kan? Nombor 5. Ada kan pelajar lelaki yang kena buat Nombor 5. Vanisha Ramarau yang dah buat. Vanisha bagus. Vanisha buat soalan SPM 1. Pelajar lelaki tak buat ni. Seorang pun tak buat ni. Cikgu nak lengkapkan ni sikit. Tak buat ni. Jadi cikgu nak siapkan ni dulu. Awak buat dulu tadi.
Tengok betul lah ni. Dan 847. Betul tak? 1081 betul tak? Yang ada tak pelajar dah buat double confirm betul tak? Soalan ada jawapan kan? 1081 dah betul-betul. Soalan nombor 5 ni, pendapatan dan belanjaan 1081. Ni saya ingat lagi pelajar lelaki suruh buat ni tak buat ni. Betul tak pelajar lelaki ni? Pelajar online. Betul ke tak betul? Tak buat. Aku tak berani nak jawab dah. Okey, dapat tak? Imbang tak jawapan? Sebut. Kalau imbang, tak imbang. Sebut. Tolong respon. Belum siap ke cakap belum siap? Tak imbang. Tak imbang. Siapa tu? Tak imbang. Tak imbang. Okey. Sorang-sorang hantar. Boleh tak? Hantar dalam grup. Saya betulkan jawapan awak. Hantarkan dalam grup. Sekejap. Sorang je wakil. Tak apa. Hantar je. Saya pilih mana. Yang tu saya elok. Saya pilih. Senang sikit. Cepat. Salah tak apa. Cepat. Tolong cikgu. Dah tahu tak imbang tu okey lah tu. Tengok apa dia. Ini cikgu nak print screen nombor 5. Airin buat bagus. Dia dah buat. Okey, bagus. Okey, naik. Tolong. Cepat. Mana jawapan? Tolong cikgu. Hantar je. Cikgu bantu. Boleh tak? Ada yang dah siap pun boleh hantar. Yang tak dapat imbang pun hantar. Cikgu nak tengok cepat. Cikgu dah ada jawapan banyak sangat dengan awak. Bila buat tak imbang nanti awak tahu kesilapan dekat mana. Okey, sama-sama cepat. Pak, saya sedang menunggu. Tadi siapa kata tak imbang ni? Cepat. Saya. Hantarlah kat grup. Hantar kat grup. Cikgu betul kan? Hantar cikgu. Okey, alright. Ryan dah dapat dah. Okey, alright. Cikgu dah jumpa. Okey, Ryan. Cikgu hantar ke sini, Ryan. Cikgu semak sini. Okey, alright. Sekali lalu. Okey. Kalau tengok situ adalah yang pertama adalah bangunan. Okey, settle sini. Okey, kita tengok bangunan. Okey, bangunan 80,000 betul. 80,000. Betul, bagus. Okey, lepas tu aset alatan sukan. Tak tahu alatan sukan ialah apa ni alatan sukan. Akhir tak ada sebut. Jadi tambah yang baru. Berapa yang baru? Alatan sukan ada sini. 1724. Berapa dapat jumlah dia? 6010 betul tak? Betul. Tolak 601 betul tak? 5409. 6101 double confirm. Tolak 601. Berapa dapat jawapan? 5409 betul. Okey, tambah dengan 84,000 jadi 85409 betul, bagus. Okey, seterusnya aset semasa inventory awal. Okey, inventory awal 50 betul, bagus.
Ni dah lagi apa? Yuran belum terima 525. Yuran Ali belum terima. Betul, bagus. Jadi yuran belum terpilih 425. Belum terpilih dekat sini. Berapa yuran belum terpilih? 525. Betul tak? Yuran Ali belum 425. Betul? Majalah Ada Akhbar belum bayar 125. Tambahkan berapa ni? 550. Betul. Ini betul tak? 765 berapa ni? 765 berapa ni? Tolong cikgu respon berapa ni? Aset semasa 765. Tak jelas lah tu. Ryan, berapa Ryan? 765 berapa tu? Aset semasa 7653. 7653. Okey, alright. Okey, tolakkan. Dapat tak 7103? Double confirm. 7103 dapat tak? Tolakkan. DS tolak LS. Dapat tak 7103? Dapat. Dapat. Okey, alright. Tambahkan dengan 85409. Dapat tak 93113? Dapat? Yang tu sama tukar cikgu. Saya dapat 92512. Yang mana? Yang 93113 tu yang sebelum ni. 95409 tambah 7103. Betul? 92512 betul? Betul. Okey, alright. Cikgu tukar. 9251. 51 berapa ni? 2. 512. 512. 92512. Okey, habis. Okey, dana terkumpul awal. Betul tak? 85111. Asset tolak liability. Betul tak? Betul tak? Betul. Betul. Okey. Asset tolak liability. 85111. Tak kira lagi. 1081 tambahkan berapa dapat? Ni kena tambahkan dulu. Tak boleh macam ni. 85111 tambah dengan 1081. Berapa dapat? 86 86192. 86192. Betul. Derma. Berapa derma? Derma berapa ribu? 5,000. Okey, tambahkan berapa dapat? 91192. 911. 92. Okey, alright. Tolakkan berapa dapat? Beza berapa? Tolak. Berapa dapat? 1320. 1320. Okey, cari nilai 1320 dulu. Yang pertama, ada tak 1320? Dekat mana 1320? Ada ke tak ada? Ada tu? Dekat Baki Bibi. Baki bibi tu apa yang tak masukkan ni? Ni apa ni? 1320. Ni bank awal. Bank. Bank awal, betul. Bank awal adalah apa? Betul. Aset awal. Betul. Jadi aset awal untuk dana terkumpul awal adalah bank awal 1320 tambah dengan alatan sukan awal 4286. Betul? Okey, betul? Ini. Betul, Okay, betul. bangunan 80,000. Betul? Yuran ahli belum terima pun aset. Jadi semua aset, liability tak ada. Berapa dapat? Tolong cikgu. Berapa dapat ni? Dana terkumpul awal. Aset tolak liability kosong. Liability kosong. Aset semua ni. Berapa dapat? Cepat. Lambat kira. Lambat sangat ni. Kira ni. 86. 86 431. 431. 86 431. Tambah 1085. Berapa dapat? 86431 tambah 1081. Berapa dapat? 87512. 87512 tambah 5,000. Tambah 5,000. Cepat. 92512. Okey, dapat tak jawapan? Dapat tak jawapan sekarang? Dapat. Dapat dah. Okey, faham? Tadi kan awal-awal cikgu dah beritahu soalan satu pun dah jumpa bank awal kena hati. Okey dah. Okey, ada nak tanya apa-apa? Boleh? Boleh Okey, kalau dah boleh ni soalan nombor
Okey, saya dah masukkan dengan ni dekat ni soalan nombor 5. PKK. Jadi yang ni masuk ke laba semuka pun saya buat juga, masukkan. Okey dah. Okey, boleh tak? Okey, ada nak tanya soalan? Boleh? Tak boleh. Boleh. Okey, alright. Kalau tak ada, pelajar nanti soalan SPM 1 cuba buat, boleh tak? Nanti ini sebagai kerja rumah. Boleh? Cuba buat dulu. Boleh. Okey, ini cuba dulu. Ini 1 Oktober 2019 Saya lupa lah ni. Ni 2000 apa cikgu cakap ni? 2022. 2022 Okey, yang ni satu lagi? Ya. 2021. Okey, alright. Okey, ni lain. Susun nilai terkumpul nanti silap dia. Tengok kat mana. Okey, alright. Okey, settle. Okey, sekarang pelajar. Cikgu nak ajar soalan-soalan yang ada yuran dia ada 3 tahun. Okey, tengok ni dulu. Boleh tak? Cikgu nak ajar ikut yuran je. Soalan 2. Yang lain semua sama. Ini je unsur kebat ni je. Awak kena hati. Okey, nanti kena apply. Boleh tak? Ada berapa soalan ni? Soalan 2, SPM 2. Lagi Melaka set 2. Habis. Oh, ada lagi Johor. Ada 3. Okey, cantik. Okey, boleh cikgu teruskan? Boleh. Okey, alright. Jadi ini unsur kebat. Soalan-soalan unsur kebat ni, pelajar dia yuran dia macam ni. Okey, tengok SPM. SPM 2. Selak. Boleh? Okey, apa SPM 2 ni? Apa beza dia? Beza dia dekat mana? Faham pelajar? Faham. Okey, alright. Jadi pelajar, kita sekarang berada tahun berapa? 2026. 2020 apa? Bukan itu ni. Dia soalan. Soalan apa? 2024. 2024 ini adalah tahun semasa. Tahun semasa kita buat akaun. Okey pelajar, tahun perakaunan kita. Okey, jadi pelajar, tahun semasa adalah 2024. Jadi, pelajar, untuk pelajar yang yuran tahun 2024 ni adalah tahun semasa. Faham pelajar? Okey, 2023 ialah apa? Tahun bila? Tahun lepas. Betul, tahun lepas. 2025 tahun apa? Tahun depan. Tahun depan. Bagus. Okey. Jadi pelajar, apa maksud yuran yang ada dalam penerimaan adalah yuran yang kita sudah terima. Betul pelajar? Yuran dalam penerimaan ni adalah yuran yang kita sudah terima. Jadi 270, apa maksud 270? Ini orang yang selalu bayar lambat. Dia selalu bayar lambat. Ada di kalangan pelajar pun selama bayar yuran lambat. Pun ada. Bulan Junnya bayar bulan Julai. Pun sama. Pun ada. Pelajar, dia macam ni. Pelajar yang selalu, ahli-ahli yang selalu bayar lambat, pelajar 2023 dia tak bayar. Dia bayar pada tahun 2004. Inilah nilai dia. Berapa nilai dia? 270. Faham tak pelajar? Faham tak? Faham. Boleh. Ini selalu yang ahli-ahli yang bayar lewat. Okey. 2024. 8480 ni apa maksudnya? Ini orang yang betul. Orang yang betul. Dia orang yang berdisiplin. 2024 dia bayar 2004. Okey, itu bagus. Okey, faham ni pelajar? Okey, ada juga yuran 2025 orang yang apa? Yang advance. Belum lagi masuk 2024, dia dah bayar dulu lah 2025. Okey, faham tak pelajar? Faham tak? Faham. Okey, alright. Jadi pelajar, jadi jumlah keseluruhan kita kena kira ni, ini adalah nilai bank. Okey, berapa nilai bank? Tambahkan semua. Berapa dapat? 3 ni, tambah. Ini adalah nilai yang kita sudah terima. Berapa dapat? 9060. 9060. Okey, double confirm? Double confirm? Confirm? Double confirm. Okey, double confirm. Okey, alright. Kalau double confirm, kita buat. Okey, apa lagi ada yuran dekat sini? Cuba tengok yuran. Apa yang ada yuran? Yuran tertunggak awal 330. Yuran tertunggak akhir 110. Ada lagi tak yuran? Tak ada. Betul? Tak ada. Okey, maklumat tambahan. Apa dia kata? Ada tak cerita pasal yuran? Yuran yang last kali. Yuran yang masa tertunggak pada tahun lepas, hendaklah dihapus kira sebagai yuran lapuk. Betul tak pelajar? Betul. Okey, ini baru jumpa yuran lapuk. Sebelum ni tak pun jumpa perkataan yuran lapuk. Okey pelajar, macam mana nak dikatakan yuran lapuk? Yuran tahun lepas. Berapa yuran yang tertunggak tahun lepas? Tengok.
Berapa yuran tertonggak tahun lepas? Berapa nilai dia rasanya? Berapa? Tolong cikgu respon. Tahun lepas ialah tahun berapa? Tahun lepas tahun berapa? 2023. 2023. Okey. Kalau 2023, akhir akan bawa kepada awal 2024. Betul tak pelajar? Betul tak? Kalau 2023, jumlah 23 akan bawa kepada 2024. Betul? Jadi 330 ni adalah apa? Yuran yang tertonggak tahun berapa? 2023 sebenarnya. Faham tak pelajar? Boleh tak? Tak faham. Tak faham. Akaun guna konsep apa? HB? BB. Betul. Akhir 2023 akan bawa mana? BB bila? 2024. 24. Faham tak ni? Okey, faham. Faham. Jadi 2024 ni datangnya daripada mana? Datang mana? 2023. 2023. Jadi ini 330 datangnya 2023. Jelas? Jelas. Boleh? Yang lain? Faham? Jelas. Okay, okay, right. Okay, jadi yang tak boleh bayar 2023 adalah 330. Okay, tapi orang ni bayar. Bila dia bayar? Dia bayar tahun ini. Tahun berapa? 2024. Betul tak? Sebab tu belajar dekat atas dalam penerimaan, ada tak yuran yang kita terima untuk tahun 2023? Ada tak? Ada tak? Dalam penerimaan, ada tak yang kita terima untuk tahun 2023? Ada. Berapa nilai dia? Berapa nilai dia? Sebut. 270. Betul, tepat. Ini orang yang selalu bayar lewat. Nampak tak pelajar? Dia patutnya bayar 2023, tapi pelajar, dia tak bayar. Dia bayar bila? Tahun ni, 2024. Sebab tu akaun kita ni 2024. Betul tak pelajar? Betul? Betul? Okey. Jadi pelajar, kalau pelajar tengok. Daripada 330, okey, ada yang dah bayar. Dah bayar sebanyak apa? 270. Ada lagi tak yang masih tak bayar? Ada lagi tak yang masih tak bayar? Ada. Berapa nilai dia? 60. 60. Macam mana dapat 60? Tolak je lah. Betul tak? 60. Apa tu 60? 60 ni apa? Yuran lapuk. Bagus. Yuran lapuk. Maksudnya dia tak nak bayar lah. Sini ahli kita berhenti lah dengan kita. Macam pelajar-pelajar tuition juga sama. 2 bulan tak bayar, saya terus berhentikan je lah. Malah nak tanya-tanya. Sebab tu tanggungjawab dia dah tahu dah. Ni ada yang berbulan-bulan tak dapat modul pun diam je. Maksudnya memang dia tak nak belajar lah. Dia berhenti lagi bagus. 330 yang tak boleh bayar, lepas tu dia bayar lewat 270. Tak apalah, dia bayar juga. Okey. Jadi belajar, jadi beza dia berapa? 60 tu anggap macam orang dah tak nak jadi ahli lagi dah. Faham tak belajar? Faham? Inilah yuran lapuk. Okay, boleh ikut? Boleh. Boleh. Okey, kalau ada boleh, cuba lengkapkan akaun yuran. Ada akaun yuran? Okey, ada. Okey, kesemua ni tahun berapa? Saya buat kecil sikit. 2024. Betul? Okey, bermula awal ialah apa? Januari 1. Yang lain semua? Disember 31. Okey, pertama. Ada tak yuran belum terima awal? 1 hari bulan. Yuran belum terima awal. Berapa dapat nilai? Berapa? Yuran belum terima 1 hari bulan. Berapa tadi? 330. Betul, 330. Bagus, 330. Okay, yuran belum terima akhir. Tadi akhir. Sebelah dia je berapa? Berapa akhir tu? 110. 110. Akhir 110. Okey, itu dah letak. Okey, alright. Apa lagi kita jumpa? Okey, bank. Berapa nilai bank? Tambah 33 tahun tadi. Bank. Tambah 33 tahun. Berapa bank? 1, 2, 3. Berapa dapat? 90. Bagus. 9060. Itu nilai bank yang yuran yang kita sudah terima. 9060. Okey, yuran lapuk tadi dah ada. Berapa yuran lapuk tadi? 60. 60. Macam mana dapat 60? Buat jam kerja. 330 tolak 270. Okey, dapat yuran lapuk. Okey, sekarang yuran belum terperoleh. Apa maksud terperoleh? Terlebih. Bagus. Okey, ada tak yuran belum terperoleh awal? Ada tak awal? Awal ada tak? Ada tak? Ada ke tak ada? Tak ada. Tak ada. Betul. Tak ada. Tak ada, kosong.
Okey, alright. Ada tak yuran yang terlebih bayar? Ada tak? Yuran terlebih bayar ada tak? Tak Ada. ada. Okey. Kenapa tak ada? Sebab tak ada dalam sini. Tak ada dalam 31 hari bulan. Betul tak belajar? Sebenarnya ada. Kat mana ada? Okey, nampak tak ini? 2025. Betul tak? Sekarang kita tahun berapa? 2024. 24. Maksudnya dia dah bayar terlebih. Berapa terlebih? 310. 310. 310 ni juga dia sebagai apa? Belum terperoleh akhir. Faham tak belajar? Boleh? Faham? Boleh? Okey, 310. Jadi teknikal sikit. Soalan ni kebat. Okey, jadi ni 310. Ini pelajar jangan lupa. Kalau ada 3 tahun, soalan 3 tahun, ini jangan lupa. Ramai pelajar tak letak. Ramai pelajar tak tahu nak cari. Tak apa. Kita baru soalan pertama. Lepas ni kita buat soalan 2, soalan 3 lepas ni. Okey, habis. Dah lengkap. Jumlahkan dapat pendapatan dan perbelanjaan. Tolong cikgu. Berapa sebelah kredit? Berapa kredit? Tolong cikgu. 9230. 9230. Ya ke? Betul. 9230. Okey, tolak 330, tolak 310. Berapa dapat jawapan pendapatan dan perbelanjaan? 8590. Tak dengar? 8590. 82? 8590. 90. Okey, right. Okey, habis. Okey, 8590 tu nak masuk mana? Akaun pendapatan dan perbelanjaan. Betul? Okey, jangan lupa. Masukkan terus. Dekat mana? Penerimaan pendapatan ke perbelanjaan? Pendapatan. Pendapatan. Butiran apa? Yuran ahli. Ya Ali. Berapa nilai dia tadi? 8590. Okey dah. Faham? Faham? Faham. Okey. Dan satu lagi. Daripada yuran kena transfer satu lagi. Apa dia? Satu lagi. Yang kita tak belajar. Yuran masuk. Yes. Bukan yuran masuk. Yuran dah betul. Yuran apa? Lapuk. Betul tak dalam nota? Cuba tengok nota ada tak dekat perbelanjaan yuran lapuk? Ada tak? Tengok nota sekejap. Selak-selak belakang. Ada tak yuran lapuk? Dekat perbelanjaan ada tak? Ada. Ada. Kenapa ada kena rekod? Sebab yuran lapuk ada dekat maklumat tambahan. Maklumat tambahan semua rekod 2 kali. Jadi sekali dalam akaun yuran, sekali lagi dalam akaun pendapatan dan perbelanjaan. Berapa nilai dia tadi kita dah kira? 60. Betul tak 60? Macam mana dapat 60 tadi? 330 tolak 270. Yes. Okey, faham? Faham? Yang lain faham? Faham. Okey, alright. Kalau dah faham, settle yang ini. Okey, tadi cikgu kata apa? Jangan lupa. Apa yang jangan lupa tadi? Apa jangan lupa? Yuran belum terperoleh. Ya, yuran belum terperoleh. Pelajar, yuran belum terperoleh tu awal ke akhir? Awal ke akhir? Akhir. Jadi tulis kat sini. Takut nanti buat PKK tak jumpa. Tulis. Benda ni selalu tertinggal. Pelajar, tuliskan. Berapa nilai dia tadi? 310 akhir. Jangan lupa. Masukkan. Pelajar, kalau tak awak tertinggal. Dalam PKK mesti tertinggalnya. Mesti tertinggal. Semua, betul tak cikgu sebut sebelum ni? Semua PKK adalah maklumat akhir. Betul tak? Ada tak cikgu dengar cikgu sebut tadi? PKK mesti maklumat akhir. Betul? Mesti akhir. Kalaulah yuran belum terperoleh akhir, adalah akhir. Akhir berapa bulan? 30 dan 31 hari bulan. Okay, jelas? Yang lain, konsep semua sama. Kalau ada ABT, buat akaun kawalan ABT. Kalau ada ABB, buat akaun kawalan ABB. Lepas tu buat perdagangan. Lepas buat perdagangan, cari akaun belanja dan hasil terlebih terkurang. Ada tak? Lepas tu buat step number 4. Lepas tu buat step number 4. 5 sekali lagi PKK. Habis. Itu paling asas. Pelajar kena cuba. Tak cuba, tak dapat. Tak cuba, tak dapat. Okay? Alright. Okay, pelajar kat sini cikgu nak tengok maklumat tambahan sikit. Cuba tengok maklumat tambahan nombor 3. Apa maksud maklumat tambahan nombor 3? Tolong cikgu sekali lalu. Apa dia? Pendapatan modal. Okey, pendapatan modal. Bagus, bagus. Kenapa pendapatan modal? Kenapa pendapatan modal? Pembinaan gelang keputusan. Bagus, bagus, bagus. Ini adalah pendapatan modal. Kalau sebut pendapatan modal, masuk mana?
PKK. PKK. Okey, apa benda yang nak masuk dalam PKK? Item apa? Apa yuran apa tu? Yuran masuk. Betul lah pelajar? Yuran masuk. Yuran masuk ada apa? Pendidikan, pendapatan modal. Boleh pelajar? Pendapatan modal nanti yuran jangan masuk lagi dalam pendapatan. Dia akan masuk mana? PKK. Akan masuk pendapatan modal, akan masuk mana? PKK. Okay dah. Boleh? Boleh cuba? Siapa yang ikuti kelas one by one boleh. Siapa yang celup-celup, sorry. Memang tak boleh. Memang tak boleh. Tak boleh. Cikgu beritahu awal bukannya cikgu nak ni, kalau cikgu ni patah semangat. Bukan. Itulah cara dia. Kau main celup-celup tak boleh. Tak boleh. Ni soalan ni aras tinggi. Memang nak kena tengok A to Z. Dia ada disiplin dia. Kalau tak, kau tak boleh faham. Tak boleh faham. Okay. Alright. Dah ada recording dah. Apa lagi nak ni? Bukan suruh buat assignment lagi. Bukan cikgu rahsia. Biar saya terlepas rahsia cikgu. Tak ada. Semua tengok recording. Tinggal tak ada semangat nak belajar, habis. Kena ada semangat nak belajar. Bukan kena ada. Memang wajib ada. Kesian parent korang. Dah bayar, dah apa, recording pun tak tengok. Kenapa cikgu cakap tak nak tengok? Cikgu tengok bilangan status, cikgu boleh tahu berapa ramai yang tengok. Belajar. Cikgu tengok memang ikutkan bilangan yang tak adil, bilangan yang ni memang tak tengok sebenarnya. Tak buat. Okay, cikgu harap tolong berubah. Buat. Kalau tak dapat kuasai topik ni, susah. Okay, alright. Okay, next. Berikutnya. Nanti yang lain pelajar cuba buat. Cuba buat. Cikgu dah sediakan table ni. Cuba buat. Okay, next. Soalan berikutnya ialah apa? Melaka. Okay, tengok Melaka 2019. Okay, cuba tengok. Okay, kalau tengok tahun dia, tahun semasa ialah apa? Tahun semasa dia apa? 2018. Betul, 2018. Okay, jadi sini ada 3 yuran. Nampak tak? Sama tak macam tadi? Sama tak? Sama. Okay, alright. Jadi pelajar 2017 adalah yang lama. Yang tahun lepas. 2018 pelajar yang betul, yang disiplin tinggi. 2019 orang yang terlalu advance. Dia dah bayar dah. Belum masuk 2019 dia dah bayar. Okay, alright. Settle. Okay, lepas tu pelajar dekat atas ada tak cerita yuran awal, yuran akhir? Ada ke tak ada? Ada dah, ada. Okey, tadi cikgu kata jangan lupa apa? Ingat lagi tak? Jangan lupa. Apa cikgu kata jangan lupa? Selalu tertinggal. Apa dia? Yuran meletup boleh. Awal ke akhir? Akhir. Okey, ada tak yuran meletup boleh kat sini? 2019. Ada tak? 1200 ni apa? Ada tak? Okey, sama tak dengan ni? Sama. Tak? Sama. Soalan ni baik. Soalan tadi jahat. Pelajar, kalau dia tak letak macam ni, ini kalau letak macam ni, potensi pelajar tinggal tak ada lah. Kalau macam tadi, soalan tadi kita buat, memang potensi tu tinggal ada. Kalau saya buat soalan, saya tak ni lah, macam tadi lah. Cikgu akan letak X kat sini. Letak X, pelajar kena cari sendiri. Faham pelajar? Jawapan dia masih sama dengan tahun depan. Faham ni? Faham ke tak? Faham. Okey, kalau dah faham, bila soalan macam ni, mesti ada yuran lapuk. Okey, cuba tengok soalan. Betul tak ada cerita yuran lapuk? Ada tak? Cuba tengok. Ada tak cerita yuran lapuk? Nombor 1. Betul tak? Betul? Betul. Okey, betul. Okey, kalau betul, cuba tengok. Okey, yuran 1 hari bulan. Yuran apa nak tengok? 1 hari bulan ni apa? Berapa yuran yang terlepas tahun lepas yang tak bayar? Berapa? Yuran yang kita belum terima tahun lepas. Dekat mana nak tengok? Pelajar, tahun lepas je yuran belum terima. Dekat mana nak tengok? Nak tengok kat mana? 2017. 2017. Bukan. 2017 tak ada kat sini. Macam mana nak tengok? Tengok kat mana? Berapa jumlah yuran yang keseluruhannya yang tak boleh bayar? Berapa nilai dia? Yuran belum terima awal. Belum terima awal. Ini dia. Faham tak pelajar? Tahun lepas yang tak boleh kita belum lagi terima, jumlah keseluruhan adalah 1,300. Tapi kita ada terima. Cuma dia bayar lewat. Berapa yang kita terima? 450. 450. Sama tak macam tadi? Sama tak? Cikgu nak tanya. Tengok. Sama tak bentuk soalan dia? Cuma kedudukan je lah beza. Sama tak sebenarnya? Sama ke tak sama? Sama. Sama je. Konsep dia sama. Okey. Jadi beza kat sini dapat apa? Kalau dapat apa? Apa beza dia?
850. 850 tu apa maksudnya? Yuran lapuk. Bagus. Faham tak belajar? Faham? Faham. Boleh? Okay, right. Okay, cuba isi yuran. Tengok. Cikgu nak tengok yuran lapuk. Cuba isikan. Isikan dekat ekor yuran. Cepat. Isikan kat ekor yuran. Tulis tarikh dulu. Cikgu tulis tarikh yang pertama. Okay, masukkan berapa? Masukkan cepat. Cikgu nak dapat je kan jawapan pendapatan dan perbelanjaan je. Cikgu nak jawapan awak. Salah tak apa, sebut je. Berapa dapat? RM56,900. 56,900. Double confirm? Double confirm. Double confirm. Okey, kalau double confirm boleh tak cikgu lengkapkan dulu? Cikgu cuba lengkapkan tengok satu-satu. Yuran belum terima awal 1,300, 1,500. 1,300, 1,500. Yuran belum terperoleh 400, 120. 1,200. 400, 1,200. Bank, berapa dapat bank? Tambahkan ketiga-tiga, berapa dapat bank? Tiga-tiga ni bank. 56650. 56650. 56650. Okey, yuran lapuk ada. Soalan ni. Berapa yuran lapuk tadi kita dah kira? 850. 850. Okey, jumlahkan sebelah kredit. Berapa dapat kredit jumlah? 59400. 9400. Double confirm? Confirm. Dan last kali jawapan dia dekat mana? Pendapatan dan perbelanjaan. Dapat tak 56,900? Dapat. Okey, next ni apa nak buat? Apa yang nak dipindahkan lagi? Pendapatan belanjaan. Lagi satu apa? Yuran lapuk. Bagus. Boleh faham ni belajar? Boleh kita pindahkan 56,900 masuk sini. Apa butiran dia? Yuran ahli. Dapat daripada step number 1. Okay, lepas tu dapat satu lagi yuran apa? Yuran lapuk. Yuran lapuk belanja sebab merugikan kita. Berapa yuran lapuk tadi? 800? 150. 450. Double confirm? Faham? Okey dah. Okey dah ni. Yang lain semua sama. Step 2, step 3, step 4 sama. Beza dia yuran je. Dah. Okey. Boleh. Okey, kalau dah boleh buat last soalan Johor 2019. Okey, tengok ekor yuran. Cikgu nak tengok buat ekor yuran. Tiakan cepat. Lepas tu saya nak dapat jawapan pendapatan dan perbelanjaan. Tolong. 5 minit je. 5 minit. Pantas. Tak sampai 5 minit dah boleh ni. Ekor yuran.
Okey, dah dapat beritahu? Dah dapat? Siapa yang dah dapat? Ni kalau cikgu nak buat semua ni, A to Z ni, belajar makan masa sikit lah. Nanti kalau ada masa lekang nanti, cikgu akan bincang je soalan ni. Dalam masa yang sama, awak buat dulu. Jawapan ke tak dapat jawapan ke, hantar je kat cikgu. Cikgu tahulah nanti. Cikgu tahu kat mana mistake dia, cikgu akan bantu. 7880. 7880. Dapat confirm? Ada jawapan lain? Sebut jawapan lain. 7880. Siapa dapat tadi? Ryan ni? Umar dapat 7880. Ada jawapan lain? Tolong respon. Salah tak apa. Sebut je jawapan. Lepas ni cikgu nilaikan. Berapa dapat? Selain daripada 7880. Kalau sama, sebut je sama. Sebut. Lambatnya. Lambat. Cepat. Berapa dapat? Tujuh 7450. Dapat confirm? Saya tak dapat confirm lagi ni. Tak apa. Sebut. Perempuan mana tak dengar? Perempuan lagi jawab ni. Umar seorang je jawab ni daripada tadi. Yang lain? 7950. 7950. Okey, saya dapat 7950. Jawapan lain. Lagi. 7880 lagi. Ada lagi tak? Tak ada. Okey, tak ada. Cikgu teruskan. Cikgu letak dulu. Okey, apa dia? Berapa yuran belum terima awal? Ya, belum terima 700, 250. Pelajar nanti letak tarikh 700, 250. Okey, belum terperoleh awal. Belum terperoleh. Berapa belum terperoleh? Awal. Okey, akhir tak ada. Boleh cari akhir tak? Yang cikgu kata tadi. Boleh cari akhir tak? Boleh. Berapa? 28. Betul. 280. Bagus. 800 dengan 280. Okey. Bank. Berapa bank? Bank tambahkan ketiga-tiga semua yuran ni. Berapa? Bank. 8130. Apa confirm? 8130 dapat confirm? Double confirm. 8130. Okey, alright. Yuran lapuk. Berapa yuran lapuk? Tengok yuran lapuk. Mana yuran lapuk? Yuran tahun lepas. Dekat awal. Berapa dapat? 700. Ini yang tak boleh bayar tahun lepas. Jadi daripada 700 dah bayar berapa? Dah 150. Jadi berapa beza? 50. 50 tu yuran dipanggil apa? Yuran lapuk. Bagus. Faham tak pelajar? Yuran lapuk. 700 tolak 650 betul? Ya. Okey, right. Okey, kirakan sebelah kredit berapa dapat? 9230. 9230. Okey, debit Confirm. sama. Okey, jadi berapa dapat jawapan dia? Mana satu yang betul? Berapa dapat pendapatan dan belanjaan? Berapa dapat? 8250. Dulu salah. 8250. Jawapan dia berapa? 8250. 50. Okey dah, faham? Boleh? Boleh. Jadi 8250 nak masuk mana? Kau pendapatan dan belanjaan. Betul, 8250. Tulis apa? Yuran. Yuran ahli. Okey, lepas tu kedua, yuran apa tadi? Satu lagi. Yuran Yuran lapuk. lapuk. Berapa yuran lapuk?
50. 50. Okey, habis. Dah, jelas. Yang lain semua sama. Yang ini je kita tak jumpa. Yang lain semua sama. Okey. Faham tak belajar? Belajar kena cuba. Kena cuba. Kalau tak boleh. Kalau tak, cikgu bagi jawapan. Cikgu boleh je bagi jawapan. Tapi tak feel lah. Tak feel. Kena buat sendiri. Boleh tak? Nanti cikgu bagi sokongan je. Belajar buat. Nanti cikgu boleh tandakan. Mana tak imbang, tak apa. Cikgu check. Okey, belajar. Itu saja untuk kelas hari ni. Minggu depan, next class, pelajar bersemuka pada hari Ahad. Kita akan belajar kos pengeluaran. Okey, dah belajar belum kat sekolah ni? Dah. Oh, dah. Belum. Ekon Club dah belajar? Ekon Club. Awak lompat Cikgu lompat Oh. Oh, dia main lompat-lompat lah. Cikgu tak lompat. Cikgu ikut aturan betul. Ni topik last. Perekonan dengan TPM. Boleh belajar Tak apa. Cikgu ada cara cikgu. Nanti insyaAllah minggu depan kita ajar. Cikgu akan jelaskan awak. Sebab cikgu gunakan infografik. Supaya awak lebih faham. Okey, boleh ni? Boleh cikgu. Boleh. Okey, ada pertanyaan? Ekon Club susah. Ekon Club susah. Terang saya cakap. Ekon Club susah. Kena cuba buat. Sebab dia teknikal banyak sangat. Boleh cuba buat. Okey, tak nak sebut nama lah. Semua orang ambil tanggungjawab buat. Kalau yang bagi nama orang tu je buat. Tapi biasa tak bagi nama, memang tak buat. Tu yang masalahnya. Kan? Tapi tak ada. Cikgu bagi keyakinan lagi kat awak ni. Mungkin kata-kata pedas cikgu ni bagi menusuk kalbu kat awak ni. Supaya awak buat. Kalau tak menusuk kalbu lagi, saya tak tahulah nak cakap apa lagi. Okey? Alright, jadi itu saja untuk malam ni. Semoga bermanfaat. Tolong belajar. Tolong cikgu minggu ni kemaskan yuran. Siapa tak jelaskan yuran, cikgu terus kick je terus. Cikgu dah hujung-hujung ni, cikgu malah nak ni. Malah nak mesej satu-satu, tak ada. Okey, ambil tanggungjawab masing-masing. Tanggungjawab cikgu mengajar. Cikgu tak dapat buat kelas, cikgu ganti. Tapi mesti sebulan 4 kali. Tanggungjawab awak belajar, bukan kira kehadiran. Siapa selagi tak sebut berhenti, dia kena bayar. Itu dalam peraturan cikgu. Okey, alright. Jadi itu saja dari saya. Terima kasih semua. Jumpa lagi. Assalamualaikum dan selamat malam. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Sama. Terima kasih cikgu. Bye.